Islam, pengasas iaitu para rasul dan nabi utusan Allah. Kitab suci adalah Al-Quran. Konsep ketuhanan iaitu monoteisme murni. Tauhid bermaksud hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Ajaran utama adalah rukun Islam, syahadah, solat 5 waktu, zakat, puasa, haji bagi yang berkemampuan. Rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Penekanan pada keadilan, kasih sayang, persaudaraan dan tanggungjawab sosial. Sejarah ringkas, bermula di Mekah Semenanjung Arab pada abad ke-7 Masihi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah. Setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang pesat menjadi sebuah empire dan tamadun yang luas. Aliran utama adalah Sunni dan Syiah. Kristian, pengasasnya adalah Yesus Kristus iaitu Isa Al-Masih. Kitab suci adalah Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konsep ketuhanan percaya kepada satu Tuhan dalam 3 peribadi iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ajaran utama, kasih sayang kepada Tuhan dan sesama manusia adalah inti ajaran. Percaya kepada dosa asal dan penebusan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Penekanan pada pengampunan, belas kasihan dan kehidupan abadi. Sakramen seperti pembaptisan dan ekaristi iaitu komuni kudus. Sejarah ringkas, bermula di Yudea pada abad pertama Masihi, berkembang daripada Judaism, disebarkan oleh para rasul Yesus menjadi agama dominan di Empire Rom dan kemudiannya tersebar ke seluruh dunia. Aliran utama adalah Katolik Roma, Protestan dan Ortodoks Timur. Yahudi atau Judaism, Moses dianggap sebagai figura utama. Walaupun Abraham adalah bapa bangsa Yahudi, kitab suci Yahudi ada 3 iaitu Taurat atau Torah iaitu 5 buku lama Perjanjian Lama, Tanakh iaitu kitab Injil Yahudi, Talmud iaitu tafsiran undang-undang dan tradisi. Konsep ketuhanan iaitu monoteisme murni, kepercayaan kepada satu Tuhan, Yahweh atau Elohim yang mengikat perjanjian dengan Bani Israel. Ajaran utama adalah mematuhi hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam Taurat. Penekanan pada hubungan perjanjian antara Tuhan dan umat Yahudi. Pentingnya perayaan-perayaan keagamaan seperti Paskah, Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Penantian kedatangan Mesiah yakni penyelamat. Sejarah ringkas, salah satu agama monoteistik tertua bermula di Timur Tengah sejak ribuan tahun dahulu. Sejarahnya berkait rapat dengan kisah-kisah para nabi seperti Abraham, Moses dan David. Mengalami pelbagai penganiayaan dan diaspora sepanjang sejarah. Aliran utama adalah Ortodoks, Konservatif, Reformasi dan Reconstructionist. Hinduism tiada pengasas tunggal yang dikenali. Ia adalah himpunan pelbagai tradisi dan falsafah yang telah berkembang selama ribuan tahun. Kitab suci ialah Veda, Upanishad, Purana, Mahabharat dan Ramayana. Konsep ketuhanannya adalah sangat pelbagai, boleh bersifat politeistik, monoteistik, panteistik atau honoteistik, menyembah satu dewa tanpa menafikan kewujudan dewa lain. Konsep Brahman iaitu realiti tertinggi adalah penting, dan dewa-dewi seperti Brahma yakni pencipta, Vishnu iaitu pemelihara dan Shiva pesmuna sering disembah. Ajaran utama adalah karma iaitu tindakan seseorang dalam hidup ini menentukan nasib mereka dalam kehidupan seterusnya. Samsara, kitaran kelahiran semula. Moksha, pembebasan daripada kitaran samsara. Dharma, kewajipan moral, etika dan kebenaran. Ahimsa, prinsip tanpa kekerasan. Sistem kasta. Sejarah ringkas, salah satu agama tertua di dunia. Akarnya dikesan sejak zaman tamadun lembah Indus sekitar tahun 2500 sebelum Masihi. Berkembang melalui sintesis pelbagai kepercayaan dan budaya di India. Aliran utama adalah Vaishnavism, menyembah Vishnu. Shaivism, menyembah Shiva. Shaktism, menyembah Shakti. Smarta, mengiktiraf semua dewa utama. Buddha atau Buddhism, pengasasnya adalah Siddhartha Gautama iaitu Buddha. Kitab suci, Tripitaka, kanun Pali dan sutra-sutra lain. Konsep ketuhanan tidak berpusat pada konsep Tuhan pencipta. Penekanan pada pencerahan peribadi dan pembebasan daripada penderitaan. Ajaran utama adalah 4 kebenaran mulia, jalan 8 lapis mulia, nirvana, karma dan anatta. Sejarah ringkas, bermula di India Purba sekitar abad ke-6 sebelum Masihi, disebarkan ke Asia Tenggara, Asia Timur dan Tibet. Aliran utama iaitu Theravada di Asia Tenggara, Mahayana di Asia Timur dan Vajrayana di Tibet. Sikhism, pengasasnya adalah Guru Nanak Dev. Kitab suci adalah Guru Granth Sahib, dianggap sebagai guru hidup. Konsep ketuhanannya iaitu monoteisme, kepercayaan kepada satu Tuhan universal, wahai guru, yang tidak berbentuk dan melampaui semua agama. Ajaran utama adalah kesatuan Tuhan dan kesetaraan semua manusia. Mengelak daripada 5 kejahatan iaitu nafsu, kemarahan, ketamakan, keterikatan dunia dan ego. 3 rukun emas iaitu Naam Japna, meditasi nama Tuhan, Kirat Karni, mendapatkan pendapatan secara jujur, Wancakna, berkongsi
berkongsi hasil dengan orang lain. Sejarah ringkas bermula di wilayah Punjab, India pada abad ke-15. Gabungan unsur-unsur Hinduism dan Islam. Aliran utama adalah Khalsa Sikh, Jainism. Pengasasnya adalah Mahavira pada abad ke-6 sebelum Masihi, walaupun ia berdasarkan ajaran Tirthankara sebelumnya. Kitab suci iaitu agama sutra. Konsep ketuhanan, tidak percaya kepada Tuhan pencipta. Penekanan pada sifat abadi jiwa individu dan pencapaian kebebasan rohani melalui usaha diri. Ajaran utama adalah Ahimsa, Anekantavada, Aparigraha, Satya, Asteya dan Brahmakarya. Sejarah ringkas bermula di India Purba sezaman dengan Buddhism, menekankan gaya hidup asketik dan tidak kekerasan. Aliran utama adalah Digambara dan Svetambara. Taoism atau Daoism. Pengasasnya adalah Lao Tzu. Kitab sucinya adalah Dao De Jing. Konsep ketuhanan iaitu menekankan Dao, jalan alam semesta, kuasa asas yang mengatur segala-galanya, iaitu bukan Tuhan peribadi. Ajaran utama iaitu hidup harmoni dengan alam. Prinsip Wu Wei iaitu tiada tindakan yang bertentangan dengan alam atau tindakan spontan dan semula jadi. Keseimbangan yin dan yang, pencarian keabadian atau keselarasan dengan Dao. Sejarah ringkasnya bermula di China kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masihi, iaitu mempengaruhi seni, perubatan dan falsafah Cina. Aliran utama adalah Taoism falsafah dan Taoism agama. Confucianism. Pengasasnya adalah Confucius atau Kongfuzi. Kitab suci iaitu 5 klasik dan 4 kitab. Konsep ketuhanannya lebih kepada sistem etika dan falsafah sosial daripada agama teistik. Tidak ada konsep Tuhan pencipta yang jelas, tetapi menghormati Tian iaitu syurga dan leluhur. Ajaran utamanya adalah penekanan pada moraliti, etika dan hubungan sosial yang harmoni. Ren iaitu kemanusiaan, Li iaitu ritual kesopanan dan Yi kewajaran. Pentingnya pendidikan dan pemerintahan yang baik, penghormatan kepada ibu bapa dan leluhur. Sejarah ringkas bermula di China kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masihi, menjadi ideologi rasmi beberapa dinasti Cina dan mempengaruhi masyarakat Cina secara mendalam. Shinto tiada pengasas, ia adalah agama asli Jepun. Kitab sucinya adalah Kojiki dan Nihon Shoki, iaitu catatan mitos dan sejarah. Konsep ketuhanannya adalah polytheism dan animism, percaya kepada kami iaitu dewa atau roh yang mendiami alam semesta, objek, tempat dan makhluk hidup. Ajaran utamanya adalah pemujaan kami iaitu dewa atau roh di kuil-kuil Shinto. Penekanan pada kesucian, kebersihan dan harmoni dengan alam. Penghormatan kepada leluhur dan roh alam. Ritual dan penyucian. Sejarah ringkas. Akarnya dikesan sejak zaman prasejarah Jepun. Menjadi agama negara di Jepun untuk tempoh yang tertentu. Kepercayaan Bahai. Pengasasnya adalah Baha'ullah. Kitab sucinya adalah Kitab I-Aqdas. Konsep ketuhanannya adalah monotheism, percaya kepada satu Tuhan yang Maha Esa dan tidak difahami sepenuhnya oleh manusia. Agama ini mengiktiraf semua pengasas agama-agama besar sebagai Rasul Tuhan. Ajaran utamanya adalah kesatuan Tuhan, penghapusan prasangka, kesetaraan gender, pendidikan universal, harmoni antara agama dan sains, dan pemerintahan dunia. Sejarah ringkasnya bermula di Iran pada abad ke-19, berkembang daripada agama Babism. Zoroastrianism. Pengasasnya adalah Nabi Zarathustra iaitu Zoroaster. Kitab sucinya adalah Avesta. Konsep ketuhanannya adalah dualism iaitu kepercayaan kepada dua kuasa abadi. Ahura Mazda iaitu Tuhan kebijaksanaan, kebaikan dan cahaya, dan Angra Mainyu iaitu semangat jahat dan kegelapan. Manusia bebas memilih antara keduanya. Ajaran utamanya iaitu fikiran baik, perkataan baik dan perbuatan baik. Penekanan pada kebenaran, ketertiban dan keadilan, dan peranan api sebagai simbol kesucian. Sejarah ringkas. Salah satu agama monoteistik tertua berasal dari Persia kuno iaitu Iran sekitar abad ke-6 sebelum Masihi. Pernah menjadi agama utama Empayar Parsi. Animism atau kepercayaan tradisional. Tiada pengasas tunggal. Kepercayaan ini berkembang secara organik dalam masyarakat tradisional. Tiada kitab suci bertulis. Ajaran diturunkan secara lisan turun-temurun. Konsep ketuhanannya percaya kepada roh atau semangat yang mendiami objek alam iaitu batu, pohon atau sungai, haiwan dan manusia. Roh leluhur seringkali dihormati. Alam dianggap memiliki kekuatan hidup. Ajaran utamanya adalah penghormatan terhadap alam sekitar. Ritual untuk berinteraksi dengan roh iaitu meminta perlindungan, kesuburan dan penyembuhan, dan kepercayaan kepada kuasa gaib dan bomoh atau dukun. Sejarah ringkas. Kepercayaan tertua manusia wujud di hampir semua masyarakat purba dan masih diamalkan oleh beberapa komuniti orang asli dan peribumi di seluruh dunia.